Assalamualaikum. Jadi hari ini atas permintaan Cik Azhar ya, saya buat sekali lalu semua sebutan huruf-huruf yang kita dah belajar. Kalau tengok skrin ni, dari pelajaran 1 yang membentuk perkataan sajadah adalah huruf sin. Ingat S-I-N ya, jangan sim. Sin, jim, yang tu tutup mulut, dan dal. Jadi apa yang kita nak perlu ingat, sin, jim, dal ni dari segi bentuk, sin tu bentuk macam mana. Kalau dia bersambung dalam Quran, dia pakai 3 gigi depan. Kalau dia kat tengah, pakai 3 gigi saja. Kat ujung baru ada ekor dia. Itu yang kita perlu ingat. Jadi bunyinya, bila dia berbaris pendek, mad dan tanwin adalah sa, si, su, sa, panjang 2 ketuk, si, su. Kalau tanwin, atas bawah depan tu mesti ada n kat ujung dia. San, sin, sun. Kena pendek dia punya an, in, un tu jangan san, tak nak gitu. Huruf jim seterusnya adalah JIM lah, macam J. Kena ingat bentuk dia bila dia tunggal macam ni, bila dia dalam ayat Quran, kalau kat depan pakai kepala aja, titik bawah, tengah macam ni, hujung baru ada ekor dia. Jadi bunyi dia jajiju, jajiju, jan, jin, jun. Kalau baris pendek tu jangan panjang, jangan baca jajiju, tak nak. Jajiju, macam tu. Okey, huruf ketiga adalah huruf dal. Dal ni kita isunya kena sebut macam orang pelat. Da, di, du. Da, di, du. Dan, din, dun. Dan dal nak kena ingat boleh disambung sebelumnya dalam ayat panjang, sesudahnya dia tak boleh disambung dengan huruf lain. Okey, seterusnya pelajaran kedua, kita dah belajar dari perkataan mahara, ada 3 huruf iaitu huruf mim, huruf ha, huruf ra. Kena ingat mim bila tunggal, bulat, ekor ke bawah. Kalau dalam Quran dia bulat, kepala dia bulat aja. Kadang-kadang orang tertukar dengan ha simpul sebab ha simpul pun bulat juga. Beza dia apa? Ha simpul tu tengah dia ada isi, ada lain gitu, macam dalam ni dalam buku ni. Jadinya sebutan huruf mim, ma, mi, mu, ma, mi, mu, man, min, mun. Huruf ha pula, ingat bentuk dia. Kalau macam oval tu bila dia seorang. Kalau dalam Quran kat depan dia bulat, ada isi dah tengah. Kat tengah dia macam ribbon. Kat ujung dia lain pula bentuk dia macam ni. Ya. Jadi bacanya macam mana? Ha, hi, hu, ha, hi, hu, han, hin, hun. Seterusnya huruf ra. Ra kita nak ingat apa? Bila baris atas dia tak bunyi ra, baris atas dia bunyi ra. Hari tu dalam kelas ramai ya, bila dah mula bercampur dengan huruf lain, terbaca ra juga. Tu nak kena ingat. Kalau baris atas, Masjidil Haram, khaira, tak boleh khaira ya. Jadi bacanya ro, ri, ru, ro, ri, ru, ron, rin, run. Jadi bacaan di bawah ni, kotak pertama harama, kotak kedua mahara, ketiga mahirun, keempat muhurun. Kalau kita sambung, harama harama mahirun muhurun. Pelajaran ketiga, kita belajar perkataan wakalah yang terbentuk dari huruf waw, huruf kaf, K-A-F ya, K, dan huruf lam, L lah. Waw tu W lah. Jadi untuk huruf waw, wawiwu, wawiwu, wan, win, wun. Okey, tak ada masalah. Waw dia boleh bersambung sebelum, selepasnya tak boleh sambung huruf lain. Huruf kaf macam huruf K, kakiku, kakiku, kan, kin, kun. Ingat betul-betul dia tunggal macam ni, bila bersambung macam ni, kena register setiap bentuk huruf tu.
Lam. Macam cangkuk ni. Ingat lam kadang-kadang orang tulis kalau kaf pun nampak bentuk macam lam ni, tapi bila ada hamzah kecil dekat tengah dia adalah kaf, dia bukan lam ya. Jadi bunyi lam. La li lu la li lu fulan lin lun. Perkataan bawahnya wakala wakala wakilun wakulun. Panjang pendek ingat ya, yang mana mat. Mat tu bila baris atas sebelah dia mesti ada alif, baris bawah sebelah mesti ada ya, baris depan sebelah mesti ada waw. Baru boleh baca panjang dua ketuk atau dua harakat. Seterusnya, pelajaran 4, kita belajar dari perkataan nabata, iaitu daripada huruf nun, N lah, huruf ba, bi, dan huruf ta, iaitu bersamaan dengan ti. Kita kena register juga bentuk-bentuk dia. Kalau nun tu 1 titik atas, 1 titik bawah tu ba, 2 titik atas tu ta, 2 titik bawah tu ya. Yang so far yang kita dah cover. Jadi untuk huruf nun, nani nu nani nu nan nin nun. Untuk huruf ba, babi bu babi bu ban bin bun. Untuk huruf ta, tati tu tan tin tun. Bacaan perkataan-perkataan di bawah ni jangan terconfuse ya, dia campur-campur ba dengan ta dengan nun ni. Banatana batana bitun banatun. Itu pelajaran 4. Dan pelajaran 5 yang kita dah cover huruf alif hamzah dan huruf ya. Hari itu saya cerita kan, ya ni kadang-kadang dia dalam Quran dia tak ada titik. Kalau dia tak ada titik pun, asal dia ada baris, dia ya. Tak kira atas, bawah, depan, mati, sabdu, dia ya. Kalau dia tak ada titik, dia kosong, tak ada baris, dia adalah rumah untuk alif. Jadi contohnya Musa kan. Kalau kata dia ada titik tapi dia tak ada baris, dia adalah yamat. Fungsi dia cuma memanjangkan bunyi. Jadi hamzah ni dia macam baris atas dia a, baris bawah dia i, baris depan dia u. A i u a i u an in un. Ya pula bacaannya ya yi yu yan yin yun. Bacaan kotak kat bawah ni akala akilun akulun. Ingat kalau hamzah sebelah alif dia 2 harakat. Kalau dia menumpang atas alif atau bawah alif baru dibaca pendek 1 ketuk atau 1 harakat. Bacaan untuk huruf ya, yatama aitama yatimun yatama. Ini yang saya cerita tadi. Dia macam ya, tak ada titik, dia kosong, tak ada baris apa-apa. Dia adalah yang ini rumah untuk alif. Patutnya ke atasnya ada alif kecil selalunya dalam Quran ya. Yatama. Jadi itu dia 5 pelajaran yang kita dah cover. Saya bacakan sikit latihan 1 dan 2. Untuk latihan 1, latihan untuk huruf sin. Saroja saroda sari'an. Latihan untuk huruf jim. Jamada jasada jamilun. Untuk dal, darasa dalasa dalilun. Jangan dalilun ya, dalilun. Untuk mim, mujida murisa mutunan. Untuk ha, hudima hulika hulumin. Untuk ra, rusima ratala ru'usin. Untuk waw, wajada wakala walidin.
sadidan. Untuk kaf, kalama katama kiramin. Lam, labisa lama salaimun. Untuk nun, nudima nudiya nasiman. Untuk ba, burika badara bahimin. Untuk ta, tuliyata rokatijarun. Hamzah, alama uhdiya aminan. Untuk ya bisa ya kula yatimin. Itu dia sebutan untuk buat latihan di rumah ya, untuk pastikan kita tak tersalah sebut. Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.